Hai, apa khabar semua? Hari ni saya nak berkongsi cara saya buat puding jagung. Ni. Lembut dan lemak manis dia. Jom, saya tunjukkan cara-cara saya buat kuih puding jagung. Okey, ni bahan-bahan untuk kita buat puding jagung ya. Tepung kastad sebanyak 150 gram ya. Beli tepung kastad tu dia ada tulis 300 gram. Bahagi dua. Jagung tin, ni jagung ni setengah tin, gula secukupnya, sedikit garam, santan. Ini santan dan air kita hanya memerlukan 3 tin jagung ni. Okay, jom. Jagung ni saya kisar bersama santan. Okay, ni kita kisar sampai halus ya. Okay, dah siap. Kita kisar. Ni tepung kastad. Ni 2 tin air. Okey, ni dah siap. Ni kita tapis yang jagung yang kita kisar tadi. Ni kastad. Okey, ni air lebihan tadi. Okey, ni kita masukkan garam. Gula secukupnya. Ikut selera masing-masing. Kita tak suka manis, kubur sikit-sikit sudahlah. Orang kata manis-manis buah. Ini prosesnya sama macam kita buat kuih koleh kacang. Kita masak dia betul-betul sampai dia berkilat. Jadi kita tak perlu masak lagi sekali. Dia hanya sekali harung sahaja. Ini sekali harung lah ni. Baju-baju kita kacau terus. Betul-betul dia masak baru kita angkat. Okey, tengok ini masa yang ke 8 minit ya. Nampak ni. Ini kena hati-hatilah, api tak mau kuat je. Kalau ada anak kecil jangan bagi dekat. Dia meletup-letup macam ni. Kalau kita gunakan santan kotak, kita tak akan nampak warna macam ni. Dia tak kilat ya santan kotak tu. Okey, puding kita dah ready untuk ditutup apinya. Ready untuk diangkat ya. Nampak tu? Okey, dah siap puding kita. Sekarang kita tunggu sejuk. Okey, puding kita dah pun sejuk. Bolehlah kita keluarkan daripada loyang ni ya. Saya menggunakan loyang 7 inci untuk 150 gram tepung kastad. Okey, dah pun siap puding jagung kita.